Skuad Johor Darul Tazim JDT terlepas peluang untuk meraih mata berharga di laman sendiri apabila diikat tanpa jaringan ketika berdepan Shanghai Port FC pada aksi Liga Juara-Juara AFC Elite Akli di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri, Johor pada Selasa. Meskipun mendapat suntikan semangat daripada ekor Harimau Selatan, pintu gol pasukan pelawat seakan-akan kebal apabila menafikan setiap percubaan yang dilancarkan oleh JDT. Rembatan demi rembatan anak buah Hisco Munoz gagal membuahkan hasil, memaksa mereka berpuas hati dengan hanya satu mata dalam aksi penting tersebut. Dengan keputusan seri itu, skuad kendalian Munoz masih kekal dalam kelompok 8 pasukan terbaik Zon Timur. Namun, perjalanan skuad Harimau Selatan masih belum selamat. JDT bakal berdepan dua cabaran besar apabila turun menentang dua kelab Jepun iaitu Sanfrecce Hiroshima dan Vissel Kobe pada Februari 2026 yang akan menjadi penentu sama ada Harimau Selatan mampu melangkah ke pusingan 16 terbaik saingan Akli. Prestasi skuad Harimau Selatan dalam kejohanan kelab peringkat Asia itu amat merisaukan kerana daripada dua perlawanan terakhir iaitu menentang Melbourne City FC dan Shanghai Port, mereka hanya membawa pulang satu mata. Berdasarkan perkiraan, wakil tunggal tanah air itu sudah membazirkan 5 mata yang boleh dikatakan kerugian besar melihat kepada nasib bakal dihadapi selepas ini. Malah, prestasi mengecewakan itu turut menceritakan bagaimana JDT gagal memanfaatkan peluang semasa berdepan pasukan setaraf dan tidak sebagus kelab Jepun maupun Korea Selatan. Kekalahan pada aksi pembukaan kepada Buriram United juga menunjukkan bahawa pasukan selatan tanah air tersebut gagal mengambil kesempatan atas peluang berdepan kelab serantau yang sepatutnya menghadiahkan 3 mata penuh. Perlawanan bertemu kelab gergasi Jepun itu dijangka mampu menjadi penghalang buat JDT untuk terus berada dalam 8 pasukan terbaik Zon Timur. Untuk rekod, JDT kini menduduki carta 6 terbaik dalam kumpulan A dengan mengutip 8 mata selepas 6 perlawanan berlangsung. Namun, dua kelab gergasi Jepun itu bukanlah calon-calon pasukan kerana Vissel Kobe kini mengungguli kumpulan A dengan 13 mata, manakala Sanfrecce Hiroshima pula menghuni tangga keempat dengan 9 poin. Jadi, dengan keputusan seri 0-0 kepada Shanghai Port itu sekaligus menyaksikan laluan skuad Harimau Selatan kini semakin sukar. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe.